demo bahwasanya jam nano kuantum kita, jam tawaf nano kuantum kita yang berskala energi 10 skala energi, adakah berkesan untuk menghalang radiasi. Okey, ini satu alat, nama dia alat electronic magnetic radiation detector. Dia ukur pengaliran radiasi ataupun pengaliran arus elektrik. Sekarang kita nak ukur pengaliran arus elektrik, switch lampu ni Okey, kita on, kita tengok dia punya kelajuan arus elektrik. Laju Okey, ini tanpa kita letak jam ataupun sebelum kita pakai jam. Okey, jadi kita nak tunjuk contoh hari ni. Adakah ia berkesan kalau kita letak jam nano kuantum R2F ni, jam tawaf nano kuantum R2F 10 skala energi. Jadi kita tengok dia akan blok radiasi tersebut. Nampak dia dah berkurang, tinggal 300, dari 1000 lebih hingga 300, 200 lebih. Maksudnya ia berkesan, dia blok radiasi. Jadi memang baguslah kita pakai jam nano kuantum 10 skala energi ni. Hari-hari kita pegang handphone, jadi dia akan blok radiasi jahat. Jadi dia juga boleh menjimatkan arus elektrik sebenarnya. Bila arus elektrik, pengaliran arus elektrik dia slow, dia akan menjimatkan arus elektrik anda. Jadi bagaimana? Selepas pakai jam, anda letaklah jam kat situ. Nampak kesan dia. Jadi kita tanggalkan jam ni, apa akan jadi? Dia naik balik 1000 lebih. Jadi selamat mencuba jam tawaf skala energi R2F.